Sebenarnya ilmu membela lah, ilmu hitam lah macam tu lah. So mungkin ada satu tempoh waktunya hang kena bagi dia makan. Mempersembahkan makanan. Kan. So Cik Man pernah nampak lah benda-benda tu. Mungkin ada satu-satu majlis yang memerlukan orang dulu mungkin dia memerlukan perlindungan untuk family dia. Okay, yalah ikut dah masuk hutan ke apa lama-lama ke apa, tinggal family. Yang menjaga family So mungkin benda tu dia dilitupi dengan aktiviti dalam agama. So, dulu kesedaran orang kurang kan. So jadi budaya dan agama tu disatukan. So mungkin ketika itu hang buat tahlil, orang ramai kampung buat tahlil, dalam masa yang sama ada satu side orang akan menyiapkan kuih-kuih yang bermacam-macam colour lah. Pulut kuning apa semua ni. Okay. Dan hang pergi hang tak kat busuk tu ke, kat pangkal pokok tu ke. Mempersembahkan makanan. Okay. Itu salah satu benda yang Cik Man pernah tengok. Dia umpama kita buat tahlil, dan masa sama kita bagi dia makan ke? Ya.